Salam sejahtera antara berita utama harian Metro pada 14 November 2025. Suami isteri termasuk pengasas program motivasi rumah tangga, Ihati yang berdepan pendakwaan di mahkamah dipercayai melarikan diri ke luar negara. 3 beranak iaitu ibu bapa mertua dan adik ipar Syed Muhammad Shah Hasif Syed Othman atau dikenali Prince Syed didakwa di Mahkamah Magistrate di Sydney hari ini atas pertuduhan mencederakan pempengaruh dan usahawan berkenaan. Pegawai polis digantung tugas Inspektor Sheila Sharon Stephen Kumar 37 tahun membuat 3 laporan polis berbeza di ibu negara semalam. Kerajaan diberi tempoh selama 48 jam bermula hari ini untuk membayar 1.1 juta ringgit kepada ibu model Belanda mendiang Ivana Esther Robert Smith yang ditemukan maut di tingkat 6 di kondominium 8 tahun lalu. Polis menahan 14 individu yang disyaki bertindak menghalang tugas penjawat awam dalam operasi pengosongan dan meroboh rumah di Kampung Papan Pandamaran di Klang sejak Isnin lalu hingga semalam. Kerajaan Persekutuan akan memulakan rundingan pertama dengan Kerajaan Sabah berhubung hak tuntutan 40% hasil bersih diperoleh dari negeri berkenaan Isnin ini. Pelakon Beto Kushairi berkongsi rasa bahagia apabila buat pertama kali dalam kerjayanya, kedua-dua ibu bapanya datang melawat dia bekerja di set penggambaran. Tayangan perdana filem The Wicked for Good di Universal Studios Singapore USS kecoh apabila seorang peminat bertindak melompat melepasi penghadang keselamatan sebelum meluru ke arah penyanyi dan pelakon terkenal Hollywood Ariana Grande. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan badan induk itu masih belum menerima motivated decision atau alasan bertulis penuh berhubung keputusan jawatan kuasa Rayuan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang mengekalkan hukuman ke atas 7 pemain negara. Kedegilan 2 pasukan Liga Super iaitu Kelantan TRWFC dan PDRM FC mematuhi arahan pentadbir Liga Bola Sepak Malaysia MFL sebanyak 3 kali, menyaksikan kedua-duanya didenda sejumlah RM70,000 dan larangan perpindahan pemain pada jendela perpindahan kedua Liga Malaysia Liga M pada Januari ini. Sekian ringkasan berita setakat ini, layari www.hmetro.com.my untuk berita terkini.